Ini adalah sinki luar yang saya buat menggunakan sipelin je. Lepas tu air tu kita buang terus ke tanah. Simple je. Saya potong sipelin ikut saiz sinki. Saya pakai bracket yang saya 3D print sendiri supaya dia tak tajam bucu dia kan. Kalau korang nak pakai bracket biasa pun tak ada masalah. Cuma kena pastikan bucu dia cantik. Takut nanti orang terlanggar, budak terlanggar luka. Ini memang saya buat untuk hole sinki saja, tak ada buat benda lain. Jadi saiz tu ikut sinki. Kemudian saya skrukan terus pada saya punya dinding task block. Tapi satu side ni skru dia tak cukup kuat tau, sebab load tu banyak kat depan. Jadi kat depan ni saya kena potong sikit bawah ni supaya ada ruang untuk masukkan tongkat dekat dalam. Kalau daripada luar lagi mudah. Cuma itulah, nanti akan ada bucu-bucu tajam yang budak boleh terluka kalau dia duk main usik-usik situ. Lagipun kalau sorok macam ni lagi kemas. Cuba tengok tu. Kan comel. Sekarang kita test fit dia punya sinki. Ni saya pakai sinki lama je. Masuk dalam lubang. Oh, alamak. Tongkat tu ada blok sikit bahagian bawah sinki. Jadi saya akan potong sikit lah. Sikit je, asalkan kita muat. Okey, buat. Rasa macam muat ni kot. Alright, nice. Sekarang bolehlah cat. Bila cat tu dah kering, saya akan seal menggunakan VTEC VT202 sebab dia boleh indoor dengan outdoor. Ini bagi kotoran tak masuk kat celah-celah sinki ni, dan juga dia hold sinki ni supaya tak bergerak. Alright, saya akan masukkan sinki ni dekat frame dia tadi. Biar kena semua silikon kat tepi tu, tak nak bagi terjongkit. Yang lebih-lebih tu saya lap lah kat tepi. Sementara tunggu dia cure tu, saya akan settlekan bab piping pula. Untuk pipe buang air, saya akan gunakan 40mm standard. Gamkan pula fitting yang saya 3D print ni untuk masuk ke IKEA punya sinki. Untuk pipe air, saya gunakan polypipe yang bersaiz 20mm. Untuk fitting polypipe ni, pastikan kita cucuk dalam tu melebihi dia punya getah. Sampai dah stuck tak boleh nak masuk, baru kita kunci. Kalau tak memang leaking. Kalau sambungan pipe kita ni ada leaking sikit, bulanan kita mungkin bertambah dalam RM20 ke RM50 bila air sebulan. Dalam video ni memang saya tunjuk saya pakai tangan je, tapi lepas ni sebenarnya saya ketatkan lagi guna plier yang besar sikit tu. Pipe buangan ni jangan buat flat tau. Kita buat ada cerun sikit. Dia punya nisbah yang cantik dalam 1:50 macam tu. Dalam kes saya ni, panjang pipe dalam 2,5 meter kot. Jadi saya turunkan hujung sana dalam 5 cm. 1:50. Untuk bracket dia saya 3D print supaya cantik sebelah-sebelah je dua-dua pipe ni. Bila kena expose matahari macam ni, kena gunakan material sama ada PETG ataupun ESA. Nak jimat kos PETG lah. Kalau nak betul-betul tahan lama, suhu yang panas sangat pun dia boleh handle, pakai ESA. Daripada sinki sambungkan dia punya pipe keluar ke kita punya 40mm pipe ni. Untuk air masuk pula saya dah pakai tu fitting poly 20mm kepada setengah inci punya thread. Okey, untuk pipe pula saya akan gunakan water pressure reducer dengan stopcock. Sebabnya saya punya air tanah ni dia direct connect pada main pipe. Jadi tekanan dia sangat-sangat kuat, laju betul air dia. Kalau saya tak guna pressure reducer ni, saya punya pipe sinki tu akan pecah. Saya nak cucuk sambung water filter ke apa, memang habis rosak. Jadi kenalah saya kurangkan tekanan air. Kedai hardware biasa tak jual benda ni. Kau kena cari dekat kedai hardware yang ada tulis pipe. Contohnya Madani Hardware and Pipe. Maybe lah ada. Okay, kita test nampak tu, ini full air, nampak kan tak laju sangat. Kalau tidak ni memancut-mancut, bersembur-sembur air ni. Oh, panas air. Sekarang untuk buang air pula. Disebabkan saya punya kawasan ni tak ada longkang, jadi saya kena buang terus ke tanah lah. Cara nak buang dia, saya kena gali lubang. Saya gunakan ni auger machine ni. Maybe dalam 1 meter macam tu saya dapat lubang. Saya akan jadikan dia lubang resapan. Sinki ni guna saiz runner je, jadi cukup lah kot lubang kecil ni. Batu ni saya masukkan untuk maintain structure lubang dan ada ruang untuk air tu stay kejap sebelum diserap oleh tanah. Hujung jangan lepas macam tu je. Saya akan letak elbow supaya air ni direct buang dalam lubang. Kita tak nak ada binatang masuk dalam lubang pipe ni. Dan juga saya tak nak buang lemak dalam lubang. Saya gunakan grease trap. Cuma saya punya kuku terkoyak. Nantilah saya pasang.
Okay. Settle. Baru boleh makan-makan ke, ajak orang datang sini. Okay, sikit dah ada. Alah, lupa air nak buka pula. Okay. Alright. Okay, iklan kejap. Kalau korang tengok barang-barang silikon kegam yang saya gunakan, mostly daripada VTech. Boleh untuk projek rumah, kereta ataupun DIY, semua barang dia berkualiti tau. Contoh kan, kalau korang pakai VTech punya super glue, compare dengan yang murah, beza. Yang murah pecah, senang, rapuh. Yang VTech punya reliable. Korang boleh cari dekat Shopee ataupun pergi dekat pengedar yang berhampiran dengan korang. Alright, jom sambung. So, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau korang tengok banyak lagi video education menarik, boleh pergi ke YouTube channel Bani Buat. Subscribe kali. Jumpa dalam next video. Saya Wahid Syafiq. Assalamualaikum.